Hello, selamat datang ke hari keempat saya bermain game ni. Kenapa saya kata hari keempat dan kenapa saya tak tukar baju? Sebab saya baru bangun tidur. Dan ya, more gaming, less talking lah. Jadi kita dah berjaya kalahkan gym api kalau tak silap. Dan berkat hasil hari... Oh, okey, jap, tak heal. Berkat hasil hari Yama atau Sumono, saya berjaya mengalahkan dia. Sebenarnya harus pakai Pokemon air. Cuma Sadin baru level 15-16 macam tu. Dan dia tak belajar apa-apa. Useless sekali. Tengok tu. Dia nak masuk level 8, nak masuk level 18. Type water tapi move dia tak ada water. Apa benda? Tapi tetap saya akan level up Sadin sampai level 20. Sebab mana tahu dia ni cukup berguna di gameplay akan datang. Agaknya. Apapun sekarang kita nak kena kembali ke mana tapi kita kena berlawan ayah saya di dalam game ini, iaitu Norman. Walaupun ayah saya bukan Norman di real life, tapi ini ikut game lah. Tapi sebelum tu kita dah boleh pakai HM, kalau korang nak tahu. Strange. Kita nak pakai ke siapa? Okay, kita pakai Peka lah. Rakun tak boleh pula Okay, dah. Maknanya tak jadi masalah dah sekarang. Sebelum tu saya nak check dulu apa yang ada kat sini. Okay, jap. Saya nak beli Repel. Sebab saya cukup muak dengan Pokemon yang muncul secara tiba-tiba. Repel. Okay, ada Super Repel ni. Jadi Repel ni fungsinya apa? Dia buat, dia hilangkan keberadaan Pokemon lah di wild zone. Ataupun tempat-tempat liar yang tu. Jadi benda tu tak mengganggu saya. Saya pun nak beli Pokeball sebanyak 5. Yup. Dan saya sudah miskin. Okay. Sebelum tu kita nak ke sini dulu. Okay. Jadi kita tinggal beli Repel. Pakai Repel, sorry. Okay, dah. Sepatutnya sekarang dah tak ada Pokemon Okay, tak ada. Nice. Ini apa? Okay. Puzzle. I see. Atasnya ada apa? TM06. TM06. Apa benda tu? Toxic. Saya tak ada poison Pokemon. Oh, sini. Macam ni. Ya, dah. Okay. Firestone. Firestone fungsinya untuk apa? Make a certain species of Pokemon evolve. Oh. I kasih risik balik. Oh, jadi ada beberapa Pokemon yang dia berevolusi melalui batu Ingatkan Pokemon evolusi sebab kalau diorang dah memenuhi level yang diorang nak. Okay. Sebelum kita kembali dan melawan gym leader Norman, saya nak pergi ke padang pasir atau padang gurun macam tu. Sebab sekarang kita dah boleh ke sana. Okay, kita dah boleh ke sini Dan repair saya habis. What's this? Dick. Jangan mat. Okay, saya tak nak tangkap apa-apa Pokemon kat sini. Kita pakai Repel. Bukan. Repel. Okay. Nice. Okay. Alang-alang kita level up supaya Sadin boleh level 20 lah Harapnya dia evolusi di situ. Senshu. Senshu Pokemon jenis apa Tanah kot. Vital Throw. Okay. Tak kena poison.
Bagus, bagus. Ini pergi mana? Oh, dia dah mati. Fight me. Senshu lagi. Batu throw. Alah, poison. Baltoy. Ni dah tangkap ke? Aduh, dah kena sandstorm. Lepas tu kena poison. Menipu. Okay. Dah level 19, Hadin. Hadin dah level 19. Mana antidote? Mana antidote? Oh ni, heal powder, heal powder. Nah. Warrior. Sikit lagi Sadin nak masuk level 20. Dan kenapa banyak Pokemon kat sini pakai Poison Sting? Apa benda? Okay. Batu tak efektif terhadap fighting. Benda baru tu. Psybeam. Okay, super efektif tapi tak ada rasa. Nice. Rasanya lah Pokemon Pokemon tanah ni lemah terhadap air kot. Ow. Alah, confused. Okay. Nice. Nice. Summoner. Nice. Berapa banyak Pokemon yang dia ada ni? Oh, dia ada 3. Tu. Kena buff. Tak masuk akal. Alah, attack miss. Alah, attack miss. Mantap. Ow. Kita heal dulu. Super ni. Okay. Nah, kan tak sakit. Lepas tu terus. Dia dig lagi. Attack miss. Okay, now or never. Malas betul. Makan tu. Tak ada dah. Okay. Sebentar saya nak heal dekat rumah nenek tu. Okay, I'm back. Kembali balik. Okay, effect habis. Repair habis. Okay, kita pasang balik di repair. Oh, what is this? You found the root fossil. If this fossil is taken, the other one will sink into the sand. Take the root fossil anyway. Nope. Sabar dulu. Ini apa? You found the claw fossil. If this fossil is taken, okay, sama je. Claw atau root, mana satu ni? Claw lah sebab cakap. Macam menarik. Ambil yang ni. Okay. Okay, dah hilang. Okay, kat sini ada apa pula? Kosong. Oh, masih ada trainer lah kat sini. Senshu lagi. It's okay. Baca terus. Alah. Nah tu, makan tu. Okay. Fight me. Sun Flash. Design apa dia punya design menarik.
Stop digging. Ow. Aduh, sikit lagi. Boleh. Attack miss. Lagi semua no. Alah, attack miss. Sikit lagi tu senses. Takkan tak boleh menipu lah. Nah. Makan tu. Okay. Heal. Potion. Okay. Ni apa? Oh. TM37. Apa benda tu? Sekejap saya nak tengok. 37 Sandstorm. I see. Dah tak ada apa-apa dah ke kat sini? Macam tak ada. Sekejap, pasang dulu repel, nanti kau tak jumpa Pokemon lagi. Tak ada kot. Dah kita kembali. Kita kembali ya. Okey. Oh, jap, ada barang. Ada barang. Special. Okay. Oh, it's you. You're that person who only helped me in Petalburg Woods, but also get my stolen package and then even graciously deliver it to Slateport. Captain Stan informed us that the package arrived too. I thank you very, very much. Why, if I were in a rain cloud, I will shower you with gratitude and hail you as a hero. For you, the most wonderful trainer, I bear good news. Recently, our company developed a new kind of Pokeball. As a token of our appreciation, this is our gift to our wonderful trainer. Repeat Ball. Apa tu? Our new Pokeball will be available at the Pokemon Mart in Rustboro. Please do try it out. Thank you and bye-bye. Okay, bye-bye. Sebelum tu, nak tengok Pokeball apa? Repeat Ball. A ball that worked better on Pokemon Corp before. Useless. Buat apa? Okay. Kita dah sampai Rustboro. Rasanya kat sini dah tak ada apa-apa dah, dan kita boleh langsung level up. Ni je lah Bye. Super potion. Tak cukup. Duit saya tinggal 5,000. Duit saya tinggal 5,000. Dah tak ada benda yang saya boleh jual. Rasanya kita mengharapkan yang terbaik lah Okay. Kita langsung ke Petalburg. Bukan, Petalburg. Petalburg City, tak silap nama dia. Oh ya, Mr. Brini dekat Slateport, lupa lah. Nanti saya nak suruh dia balik ke tu balik. Dan sekarang kita dah sampai ke Petalburg City. Okay, kita save dulu. Bolehkah kita langsung melawan Norman, ayah saya dalam game ni? Okay, dia pakai type apa? Petalburg City Pokemon Gym Leader Norman, a man in pursuit of power. Fighting. Okay, alamak, saya tak mungkin pakai Sardin di gameplay kali ni. Mungkin saya akan pakai Chicken atau Sumono, sebab Sardin masih level 20 dan saya rasa gym leader kali ni level dia tinggi. So nope, I will not use Sardin for now. I will use Chicken and Sumono. Okay, let's go. Okay, dah berubah. Hey, how is going, Champion Boundary Shop? The door in this gym open when you beat the awaiting trainer. Oops, the door in this room are already open, so don't attack me.
The trainer of Peterburg Gym use all kind of item. The door at the left lead to the speed room. The door at the right lead to the accuracy room. The room name will be on the door, so choose carefully. Once you chosen the door, well, hey, go for it. Okay, gym leader kali ni pakai item. Speed room. Yang ni accuracy room. Okay. Sebelum tu saya nak bagi Sumono ni dululah. Item juga supaya dia power dalam gym kali ni. Saya nak bagi dia apa? Dia fighting type, tak silap. Oh, macam brace. Bagi ni dekat Sumono. Untuk chicken saya dah bagi ni Untuk chicken saya dah bagi Quick Claw kalau tak silap. Dan sepatutnya tim kita dah power. Let's go. Okay. Diorang type jenis apa kali ni? Delcati bukan ke normal type ke? Okay. Okay, itu fungsi pakai accuracy rupanya. Tapi useless. Sebab Pokemon dia orang normal. Jangan-jangan normal type Pokemon. Wah. Sudden Evolve. Okay. Wow. Learn Bite. Ya. Sebelum ni ikan sardin, sekarang jadi belut. How is that even possible? Sekarang jenis dia type flying. Nah. Tapi useless. Kenapa tak ada water move? Saya salah ambil Pokemon ke? Stop sampai sini Sardin. Aku akan rampas balik kau punya ni ESP, share, dan aku akan bagi kepada Mainen. Lepas tu bawa bagi kat Peka. Rakun saya akan tukar kot. Mungkin tak kot sebab kenapa ya? Rakun bagus untuk HM dari saya sendiri. Sekarang kita dah boleh bagi Mainen ESP share. Okay. Recovery room. Okay, let's go. Okay. Linoan. Tak tahu. Amtras. Yes, an attack. Diorang normal type. Okay. What is this? One hit KO room. Okay. Uh-oh. Okay, Sumono buat yang terbaik Sumono. Jangan mati Sumono. Okay, Zengus pun lemah tak ada fighting type juga. Daya hit, apa tu? Well, that seems underwhelming. Smelling salt. Powerful again, paralyze 4, but also heal them. Useless. Buat apa? Okay, mana dah level 14. Nice. Gym leader room. Okay. Sekejap, boleh ke saya pergi ke ni? Heal dulu. Oh, heal dulu. Saya tak rasa Sumono kuat untuk lawan. Kita kalahkan semua trainer yang ada di sini, baru kita lawan gym leader. Okay, let's go. Delcati lagi. Serius lah. Double kick. Okay. Kena pukau. Ow. Please chicken. Okay. Bagus chicken. Okay, mana dah level 15
Defense room. Sini kot. Zero reduction room. Itu pelik. Linoan lagi. Bolt up. Okay. Sepatutnya sekarang dah boleh. Ow. Chicken, serang chicken. Attack miss. Okay. Sekurang-kurangnya mati. Okay. Strange room. Zengus. Kan sepatutnya saya level up Pokemon saya dulu ya. Sabar. Apa dah jadi dulu. Okay. Okay. Nice. Okay. Dah level 16. Ini apa? Gym leader room. Ada lagi ke? Kita tengok-tengok dulu guys. Defense room. Defense room dah full. Oh belum. Jom kita kalahkan dia orang semua, baru kita lawan gym leader. Double kick. X defense. Okey, agak kebal sikit. Dia belajar headbutt tu, gila. One hit KO dah. Tak silap tadi. Strange room pun dah. Jadi rasanya kita tinggal heal Pokemon. Okay, sebelum tu saya nak tarik balik ESP supaya Chicken boleh level up dulu. Mainan ni nanti dulu sebab dia dah masuk level 16 Cepat juga dia level up. Okay, let's go. So did you get 4 gym badge? Fine, as a promise, we will have a Pokemon battle. Rishabh, I'm so happy that I can have a real battle with my own child. Dalam game, but a battle is a battle. I will do everything in my power as gym leader to win. Rishabh, you better give it your best shot. Let's go. Slacking. Okay, book up. Ow. Double kick. Oh no. Oh no. Double kick. Lagi. Ow. Okay, okay, okay. Nice, nice. Okay, level 3 dah. Vigorot. Tukar kepada Smono. Saya tak rasa Chicken boleh tahan tu. Dia ada 3 Pokemon dan semuanya lemah terhadap fighting type tu. Amtras. Asal Facade. Okay. Okay. Nice. Dan kenapa Pokemon dia monyet semua? Slacking. Boleh kot. Mungkin boleh, mungkin boleh. Focus energy. Tu, kenapa dia belajar Facade? Okay, okay, okay. Baca throw. Okay, nice. Nice. Amtras. Yes. Does it? I can believe it, Rishabh. I lost to Rishabh, but rules are rules. Here, take this. Kita berjaya kalahkan Norman. Balance badge. Okay. With that badge, the defense of all your Pokemon will increase. Pokemon that know the HM move Surf will be able to travel over water. Oh! This is my gift to you, Rishabh. I'm sure you can use it correctly. TM42. Facade. It doubles the power of move if the Pokemon is poisoned, paralyzed, or burned. It might be able to turn a bad situation into an advantage. As the gym leader, I can express how upset I am.
But as a father, it make me both happy and a little sad. It's odd. Oh yes, Wally parent come calling earlier. They said they had something they want to give you, Risham. You shall go visit your mother every so often. I'm going to stay here and redouble my training. It will bother me as a trainer to not avenge my loss to you, Risham. I'm your son, idiot. What do you mean you going to avenge me? I didn't do nothing wrong. Okay. Kita akan jumpa Wally sini ke? Ah, ya betul. Sebelum tu saya nak heal. Dan kita baru 30 minit. Okay. Bukan sini. Saya nak heal. Saya nak heal. Okay. Hi there, Risham. Our Wally become very healthy since he went to Verdanturf town. We owe it all to you. When Wally left town, you helped him catch a Pokemon, right? I think that made Wally really happy. Actually, not just Wally. It made me, his father, happy too. Happy that he's got such a great friend as you. Okay. Baru pertama kali dia anggap saya sebagai kawan. Okay. This isn't a bribe or anything, but I really like you to have this. HM03 Surf! Yes! Kita dah boleh travel ke air. I want you to keep this a secret from my husband, but our Wally left Verdanturf town without telling anyone. You know Wally is afraid, but he's surprisingly strong-willed. I'm sure that he will come back safe and sound one day. Dia lari. Okay, saya tak nak tahu. Yang penting saya dah boleh belajar surf kat sini. Oh ni. Surf. Okay, Sardin baru ada ni Sardin baru dapat water move. Bagus. Okay. Dan sekarang kita dah boleh ni ke? Dah boleh. Nah, bagus. Bagus. Level 25. Agak tinggi sangat. Okey. Sebelum tu saya nak pasang balik apa tadi? Saya nak pasang balik ESP share dekat mainan. Gift. ESP share. Summary. Attack 21, defense 21. SP attack 26, SP defense 36, speed 37. Bukannya awal-awal saya tangkap dia nampak kuat ke? Kenapa dia jadi agak lemah sedikit? Okey. Ke bagus saya tukar mainan ni Okay, kita fikir nanti saja. Kita nak bawa Mr. Briny balik sebab saya dah boleh surf kan. Jadi saya tak perlukan bantuan dia. Dan kesian dia tunggu kat seleport tu Wow. Mana Mr. Briny? Dia hilang. Dia ke mana? Wah. Kan memang dia hilang kalau kita dah kalahkan Norman. Okay. Well, that's creepy. Apa pun kita akan berhenti. Apa pun kita akan stop sampai di sini saja untuk gameplay kali ini. Dan kita akan pergi ke, saya tak tahu nak pergi ke mana ni. Mungkin saya akan tengok-tengok dulu dan cuba level up atau tangkap Pokemon yang lain. Sebab saya rasa mainan ni agak lemah lah. Saya cuba tangkap satu lagi Pokemon, tak silap. Atau saya tengok kat PC je. Ya, apa pun nantikan saja. Dadah.